Menarik. Baiklah. Untuk memulakan, buatkan saya telur. Mudah. Oh, lihat. Saya boleh membesarkan objek. Baiklah. Saya boleh memasak telur goreng. Selain itu, saya tahu bagaimana membuatnya lebih cantik dan menyelerakan. Yaw. Untuk membuat ini, saya akan gunakan acuan khas. Telur saya akan berbentuk wajah arnab. Saya rasa saya akan menguji kaca pembesar saya pada telur. Lihat! Tunggu, adakah ia mengecil? Pelik. Nampaknya saya tersilap tekan butang. Mari kita cuba lagi. Ha! Ia berfungsi. Ya. Adakah awak pasti boleh makan ini? Sudah tentu. Ini adalah satu kejayaan saintifik sebenar. Perempuan, jangan mengganggu. Saya akan buat telur goreng besar daripada telur besar ini. Mari kita mulakan. Betapa menariknya. Saya tak pernah lihat yang sebesar ini. Baiklah, saya akan beralih kepada karya masakan saya. Untuk bermula, telur perlu dipecahkan ke dalam acuan khas. Kemudian mari kita hantar ke air mendidih. Seterusnya, alpukat. Ia perlu dipotong dan dijadikan puri. Ini adalah guacamole. Ia perlu disapu pada roti bakar. Oh, lihat cantiknya. Beberapa lobak merah di atas dan sarapan sedia. Telur gergasi pertama di dunia. Oh, lihat betapa hebatnya. Dan sedikit sos tomato. Tetapi saya punya yang paling manis. Lihat. Ia kelihatan seperti arnab. Menarik. Wow, telur dadar dalam bentuk arnab. Bukan saja cantik, tetapi juga sangat sedap. Jane, kamu hebat dan... Apa yang Emma sediakan untuk saya? Sandwich dia kelihatan sangat pelik. Sedikit penuh dengan kacang hijau. Oh, itu avocado. Saya benci. Profesor John, satu-satunya harapan adalah pada Anda. Terlalu mudah, saya rasa. Tetapi saya telah membuat penemuan saintifik. Jane, tahniah. Nampaknya Leo telah menyediakan sesuatu untuk kita. Betul, kali ini sediakan salad untuk saya. Senang, ia akan siap. Salad? Mudah. Sudah tentu. Lebih baik untuk memasak salad dengan sayur-sayuran segar. Kenapa saya tidak tanam sekarang? Untuk ini, saya akan gunakan ladang eksperimen saya. Yang penting, biji benih perlu disiram dengan teliti. Profesor John, saya rasa Anda melakukannya dengan salah. Oh, betul. Saya perlu segera mengelap banjir ini. Tak mau salad saya dipenuhi air kotor. Oh, saya dah lakukannya. Lihat! Saya ada salad di sini. Masa untuk potong. Seterusnya, sebatang roti akan digunakan. Saya perlukan sedikit roti dan beberapa kacang. Dan sebiji figura dinosaur untuk menghias salad saya. Lihat, ia kelihatan sangat menarik. Seperti satu pemasangan. Baiklah. Sekarang, beralih kepada salad saya. Mari ambil timun dan sedikit lada. Sedikit bawang dan letakkan semuanya di atas pinggan. Saya akan membuat salad dalam bentuk anjing comel. Lihat betapa hebatnya. Sangat keren. Anda langsung tidak memikirkan sos. Krim masam. Ini sempurna untuk salad saya. Seterusnya, roti hitam. Ia akan mewakili tanah. Sekarang saya akan membuat bunga yang cantik daripada sayur-sayuran. Beberapa lobak dan sayur-sayuran lain. Lihat betapa hebatnya hasilnya. Apa? Ups. Tada. Mari mulakan dengan Anda, Profesor. Dinosaur ini sedap rasanya. Ia diperbuat daripada coklat. Hebat. Mari cuba yang lain. Kacang. Tiada siapa suka. Ia menjijikkan. Apa? Oh, kamu tak faham apa-apa. Jane, anjing kamu sangat comel. Dan salad itu tidak buruk. Saya sudah cuba. Sekarang tiba masanya untuk karya masakan dari Emma. Dia buat salad seluruh kebun sayur. Mari kita lihat. Roti hitam tidak kelihatan seperti tanah. Jadi, tidak Jane menang.
Sebagai kanak-kanak saya suka beranikan. Masak untuk cuci mulut dengan sedikit kopi. Yang akan punya salam bas. Baiklah, saya ada idea. Untuk membuat kopi, saya akan gunakan mesin yang saya pasang dengan cepat. Ya, untuk mencipta campuran berbeza. Hai, jangan sentuh dengan tangan Anda. Penting untuk sepersis mungkin. Saya akan tuang biji kopi. Seterusnya, kita perlukan api. Dan kopi akan siap tidak lama lagi. Ya! Suhu semakin meningkat. Saya sudah buat semuanya dengan betul. Hei, lihat, kopi sudah mengalir. Saya akan perkenalkan Leo kepada kopi saintifik tidak lama lagi. Pertama sekali, kopi haruslah sedap. Mari gunakan beberapa kelapa. Lebih tepat lagi, sedikit susu kelapa dan beberapa kepingan kelapa. Saya akan masukkan mereka dalam pengisar. Dan susu kelapa asli sudah siap. Sekarang, sedikit coklat putih akan digunakan. Ia perlu dimasukkan ke dalam susu dan dicairkan di sana. Hebat! Saya juga telah memarut sedikit coklat dan mari tuangkannya ke dalam gelas. Kita boleh taburkan sedikit lagi coklat di atas dan sedikit berry. Itu akan menjadi menakjubkan. Tetapi ini bukan kopi. Kopi sepatutnya gelap. Oh, dia kita menahun ditambah coklat di sini. Kenapa tidak tuangkan susu panas ke atas bola coklat? Ya, lebih seperti kopi. Sempurna. Masa untuk memilih pemenang? Tada. Apa yang Profesor lakukan kali ini? Baiklah! Sangat pahit. Ya, saya tidak suka. Nampaknya memasak bukanlah bidang saya. Dan apa yang Emma masak? Tidak buruk. Apa itu, Beri? Ia langsung tidak sedap. Jane, segala harapan terletak pada kamu. Itu benar-benar sedap. Terima kasih, Pak. Tahniah atas satu lagi kemenangan. Saya seorang chef sebenar. Hurai, astaga. Tak boleh bawa Melissa. Cari tadi yang perlu cek buat. Kita perlu cari jalan. Bolehkah Oh. awak sila? Adakah saya akan lulus? Sudah tentu. Saya ada janji temu. Oh ya, tentu sekali. Masuklah, tiada masalah. Oh, saya rasa saya telah dapat sesuatu. Saya akan ambil dan letakkan semua gula-gula ini dalam beg galas. Pakai rambut palsu. Baiklah, itu sahaja. Saya sekarang menjadi gadis berambut perang yang cantik. Sembunyikan beg galas saya. Baiklah, sekarang saya ada perut juga. Saya akan buat bibir saya. Baiklah, bawa pesakit masuk. Awak budak baru? Oh, tidak. Saya akan pergi sendiri. Masuklah. Wanita mengandung itu baik. Tidak. Yar, kira-kira nikah. Pengen ayah sakit seorang sini. Sayang sekali saya tidak dapat membawanya masuk. Oh, suka manis. Oh, apa yang berlaku? Oh, berilah luas. Oh, ngeri. Oh, doktor! Saya sedang nazar. Oh, bau dia kuis bra. Eins, Herfri Kirschberg. Aduh. Oh Bob, kawan saya. Apa yang sedang berlaku? Bagaimana saya akan tanpamu? Apa? Opa, dan saya menipu awak. Itulah yang berlaku. Saya membawa banyak gula-gula ke hospital. Lihat, kita semua akan makan. Ada marshmallow di sini dan M&M. Oh, dan bagaimana dengan saya? Saya cuma mahukan benih saja. Sekarang saya dah kena bawa gula-gula dalam pakaian jururawat. Jadi, adakah awak masih di sini? Saya jururawat. Dan giliran kerja anda sudah berakhir. Anda boleh pulang sekarang. Okey, tak ingat apa-apa macam tu. Baiklah, okey. Dan inilah gula-gula. Dan tiada sesiapa. Bagus. Ini kotaknya. Sama-sama. Wow. Dan bawa semua itu pergi. Apa? Ini saya, Bob. Oh, Tengok. hello. Betul-betul satu kejutan. Terima kasih. Kita nak makan sekarang? Beri saya sedikit. Hello? Ya, sudah tentu. Mari kita mula. Oh, tidak. Apa? Oh, kita dalam masalah. Oh, sir, awak sedang secara gula-gula di hospital? Awak juga dapatkan balasannya daripada saya. Kembalikan. Aduh, ayo.
Dan bagaimana dengan awak? Tidak. Dan saya ada idea. Saya akan ambil tangan saya dan letakkan Skittles di dalam. Tidak, saya akan berpura-pura bahawa itu tangan saya. Agak hebat. Ia pasti akan berjaya. Jom pergi. Tangan saya sakit. Oh, kasihan. Baiklah, saya akan periksa. Saya perlukan dokter. Tangan saya. Apa yang salah dengan kamu, Bob? Apa yang salah? Maaf. Saya bawa sesuatu untuk kamu. Tengok, Opa. Tangan saya baik-baik saja, tetapi ini ada Skittles. Kamu akan dapat semua Skittles juga. Semua Skittles akhirnya. Tengok. Anda tidak recorder dengan manis dan bersesuai rasio. Tidak semudah itu. Saya akan memakai kot doktor. Itu dia. Saya akan memakai tali leher. Saya pasti boleh dapatkan segalanya yang saya mahu daripada dia. Sebagai langkah berjaga-jaga, saya akan tampalkan misai dan membawa beg perubatan. Mari pergi ke Sweet Victory. Doktor, Anda tepat pada masanya. Saya sakit kepala yang teruk. Tolong. Saya tidak tahu bagaimana untuk membantu anda. Tiada panas. Tidak mengapa. Tidak, kepala saya benar-benar sakit. Mungkin Anda ada ubat. Saya sudah lakukan. Ya. Dan tentu saya ada. Mari kita lihat. Pilih yang cantik. Tolong, ambil ini untuk sakit kepala. Terima kasih banyak. Terima kasih, doktor. Apa? Ya, manis. Gula-gula biru. Awak nak tipu saya? Apa? Apa yang perlu dilakukan? Ayah seorang doktor. Ayah doktor sebenar. Awak bergurau dengan saya? Kami akan mengenakan dia. Hey, saya rasa sangat tidak enak. Tunggu sekejap. Saya akan periksa. Jadi, apa yang sedang berlaku? Apa yang terjadi? Baiklah. Saya ingin seorang doktor. Masuklah. Hebat. Alangkah menariknya jejak yang ditinggalkan pesakit ini. Ada sesuatu yang tidak kena. Tidak. Tunggu sebentar. Apa itu? Anda ada gula-gula. Dia dapatkan saya. Baiklah harus saya. Biarkan saya minuman itu dan pergi. Tidak. Saya ada satu kotak penuh dengannya. Aduh. Bunga yang cantik. Saya beri awak mawar ini. Apakah keajaiban ini? Betapa menarik. Sebuah bunga untuk saya? Dan saya akan berlalu tanpa disedari. Saya mendengar kamu. Lihat. Tengok berapa banyak gula-gula yang saya bawa untuk awak. Itu sungguh hebat. Terima kasih, kawan. Banyak sekali. Apa itu? Keajaiban apa ini? Ia cantik. Mahu menari. Ranting kegemaran saya. Lihat tarian lucu itu.